Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Abdul Rahman daripada Unit Pendidikan Islam 1 akan membentangkan mengenai kesan pengabaian hadis dalam konteks dunia pendidikan dan keberkesanan aplikasi teknologi digital hadis. Dalam kehidupan seorang Muslim, hadis memainkan peranan penting sebagai panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah." Hadis bukan sekadar rujukan agama, tetapi juga memberi impak besar dalam dunia pendidikan, terutamanya dalam membentuk akhlak pelajar. Namun, apa yang akan terjadi sekiranya hadis tidak diamalkan dalam sistem pendidikan kita? Mari kita bincangkan beberapa kesan utama akibat tidak mengamalkan hadis dalam kehidupan seharian. Apa yang dikatakan dengan konteks dunia pendidikan di sini adalah dari segi pembentukan akhlak pelajar. Jadi, andai hadis itu tidak diamalkan, ia akan menjejaskan nilai moral pelajar tersebut. Salah satu tanda jelas ialah kurangnya adab terhadap guru dan rakan-rakan. Sebagai contoh, ada pelajar yang bercakap kasar kepada guru, tidak memberi salam atau tidak menghormati pendapat orang lain. Jika sesama rakan pula, ada yang bersikap sombong, tidak mengutamakan ukhuwah dan lebih suka menyindir atau mengejek. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya mengenai adab yang baik, "Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi orang muda." Hadis riwayat Ahmad. Jika pelajar mengamalkan hadis ini, sudah pasti mereka akan lebih menghormati guru dan rakan-rakan mereka. Kesan yang kedua ialah pelajar akan kehilangan rasa tanggungjawab. Mereka tidak lagi jujur dalam tugasan akademik. Contohnya, meniru dalam peperiksaan, menyalin tugasan tanpa memahami isi kandungan atau mengabaikan amanah yang diberikan oleh guru, seperti tidak menyiapkan kerja rumah dengan bersungguh-sungguh. Dalam Islam, amanah adalah satu prinsip penting. Rasulullah SAW bersabda, "Tanda orang munafik ada 3. Jika bercakap, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia mengkhianati." Hadis riwayat Bukhari. Jika hadis ini dihayati, pelajar akan lebih bertanggungjawab terhadap tugas mereka dan tidak akan menipu dalam pembelajaran. Kesan yang seterusnya ialah pelajar cenderung menjadi individualistik dan materialistik. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada membantu rakan yang memerlukan. Misalnya, berlaku persaingan tidak sihat dalam akademik di mana pelajar enggan berkongsi nota atau ilmu dengan rakan lain. Ada yang hanya mengejar keputusan cemerlang semata-mata kerana ganjaran seperti beasiswa atau pengiktirafan, bukan kerana mencari ilmu dengan ikhlas. Islam menekankan kepentingan tolong-menolong. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Jika hadis ini dihayati, pelajar akan lebih ikhlas dalam membantu sesama rakan dan tidak hanya mengejar kepentingan peribadi. Kesan yang terakhir ialah peningkatan gejala sosial dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, melakukan kelakuan tidak senonoh seperti pergaulan bebas, penggunaan bahasa kasar dan tidak menjaga aurat. Selain itu, berlaku kes buli cyber yang semakin teruk di mana pelajar menghina atau mengejek rakan di media sosial. Di samping budaya hedonisme yang berlebihan seperti terlalu leka dengan hiburan sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar. Islam sangat menekankan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika hadis ini dihayati, pelajar akan lebih menjaga pergaulan dan mengawal tingkah laku mereka. Kesimpulannya, hadis bukan sekadar kata-kata, tetapi ia adalah panduan yang membentuk kepribadian individu. Jika kita mengabaikan hadis, kesan negatif terhadap akhlak pelajar akan semakin ketara. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk menghayati
dan mengamalkan hadis dalam kehidupan seharian, khususnya dalam dunia pendidikan. Dalam era digital, banyak aplikasi telah dibangunkan untuk membantu masyarakat mengakses hadis dengan lebih mudah. Salah satu cabaran utama dalam kajian hadis ialah penyebaran hadis maudhu' atau hadis palsu. Hadis palsu boleh mengelirukan masyarakat dan memberi kesan negatif kepada pemahaman Islam. Bagaimana aplikasi digital berautoriti dapat membantu dalam isu ini? Bagi mengupas dengan lanjut berkenaan tajuk ini, saya akan memfokuskan kepada satu aplikasi teknologi hadis iaitu Dorar.net. Dorar atau dikenali sebagai Al-Dura As-Saniyah ialah sebuah platform digital yang komprehensif dalam bidang kajian hadis. Ia menawarkan pelbagai ciri yang memudahkan pengguna termasuk penyelidik dan pelajar dalam mengakses, menganalisis dan menilai kesahihan hadis termasuk hadis maudhu'. Pertama ialah pangkalan data hadis yang luas. Salah satu kelebihan utama Dora ialah pangkalan data hadis yang luas. Laman web ini mengandungi ribuan hadis daripada pelbagai kitab, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan banyak lagi. Antara kelebihan daripada aplikasi ini ialah mudah diakses, iaitu pengguna boleh mencari hadis dengan hanya menaip kata kunci tertentu. Kedua, pelbagai kategori iaitu hadis dikelaskan mengikut statusnya seperti sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Ketiga, sumber rujukan jelas. Setiap hadis yang dipaparkan disertakan dengan rujukan kitab asal dan pandangan ulama hadis. Sebagai contoh, jika seseorang ingin mengetahui kesahihan hadis tentang sesiapa yang membaca surah Yasin akan diampuni dosa-dosanya, dia boleh menaip kata kunci Yasin dalam laman web Dora. Sistem akan menyenaraikan hadis yang berkaitan beserta statusnya. Dengan cara ini, pengguna dapat memastikan bahawa mereka hanya mengamalkan hadis yang benar-benar sahih. Seterusnya, Dora bukan sekadar pangkalan data biasa. Ia juga mempunyai alat analisis dan pengelasan hadis yang canggih. Jadi, bagaimana ia berfungsi? Pertama, setiap hadis dinilai berdasarkan sanad dan matan. Sistem akan menyemak siapa perawi hadis dan sejauh mana kepercayaannya. Kedua, hukum hadis diberikan secara jelas. Jika hadis itu sahih, akan disebutkan sumbernya. Jika dhaif atau maudhu', alasan kelemahannya juga diberikan. Ketiga, membantu dalam penelitian ilmiah. Ini sangat berguna untuk pelajar dan penyelidik dalam memahami perbezaan antara hadis yang boleh diamalkan dan yang perlu ditolak. Contohnya, jika seorang penyelidik ingin mengetahui status hadis "Cintailah tanah air kerana ia sebahagian daripada iman", dia boleh menggunakan Dora untuk menyemak sama ada hadis ini benar-benar berasal daripada Rasulullah SAW atau sekadar kata-kata yang direka oleh manusia. Selain itu, hari ini penyebaran hadis palsu atau maudhu' semakin berleluasa, terutama di media sosial. Ramai orang berkongsi hadis tanpa menyemak kesahihannya yang boleh membawa kepada kesilapan dalam amalan agama. Dorar memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini dengan pertama, mengenal pasti hadis palsu dengan cepat. Pengguna hanya perlu mencari hadis tertentu dan sistem akan memberikan statusnya. Kedua, menjelaskan sebab sesuatu hadis dianggap maudhu'. Dora tidak sekadar mengatakan hadis itu palsu, tetapi juga menjelaskan kelemahan sanad dan matan yang menyebabkan hadis itu ditolak. Ketiga, menyediakan rujukan ulama hadis. Setiap penilaian disokong oleh pendapat ulama muktabar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Albani dan Ibnu Taimiyah. Misalnya, antara hadis palsu yang sering tersebar ialah sesiapa yang menyebarkan hadis tanpa menyemaknya akan ditempatkan di neraka. Jika kita mencari hadis ini di Dora, kita akan dapati bahawa ia tidak memiliki sanad yang kukuh dan tidak boleh dijadikan hujah. Dengan adanya teknologi seperti ini, umat Islam tidak lagi perlu bergantung kepada sumber yang tidak sahih atau hanya menerima hadis secara membuta tuli. Akhir sekali, selain kandungan yang luas,
Faktor utama keberkesanan dorar ialah antara platform yang mesra pengguna dan sumbernya yang dipercayai. Jadi, apa yang menjadikannya berkesan? Pertama, ia mudah digunakan oleh semua peringkat pengguna, sama ada pelajar, penyelidik atau orang awam, atau sesiapa sahaja boleh menggunakannya tanpa perlu mempunyai latar belakang ilmiah yang mendalam. Kedua, ianya tersedia dalam pelbagai bahasa, terutamanya bahasa Inggeris. Ini membantu pengguna dari seluruh dunia mendapatkan akses kepada ilmu hadis yang sahih. Ketiga, berpegang kepada rujukan ulama yang muktabar. Semua maklumat dalam daurah bersumberkan kitab-kitab hadis yang diakui dalam dunia Islam. Dengan ini, kita tidak perlu lagi ragu-ragu terhadap kesahihan maklumat yang diperoleh. Kesimpulannya, teknologi digital memainkan peranan penting dalam membantu kita memahami dan mengamalkan hadis dengan lebih baik. Dengan adanya aplikasi digital yang berautoriti, penyebaran hadis palsu dapat dikurangkan dan masyarakat dapat mengakses ilmu hadis dengan lebih mudah dan tepat. Sebagai penutup, hadis bukan sekadar warisan ilmu, tetapi juga panduan dalam kehidupan. Pengabaian terhadap hadis boleh membawa kepada kesan buruk akhlak pelajar. Pada masa yang sama, teknologi digital menjadi alat penting dalam membantu kita memahami hadis dan mengenal pasti hadis maudhu'. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu ini dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi, kita telah selesai pada sesi pembintangan. Maka kita akan bergerak pula kepada satu lagi sesi, iaitu sesi soal jawab. Saya telah mendapat dua soalan yang telah diutarakan. Jadi, soalan yang pertama adalah, dalam konteks pendidikan, apakah langkah praktikal yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk memastikan pelajar menghayati dan mengamalkan hadis dalam kehidupan seharian? Baiklah, itu merupakan salah satu soalan yang baik. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah termasuklah menjadikan hadis sebagai sebahagian daripada silibus pendidikan, terutamanya dalam subjek pendidikan Islam. Langkah yang kedua ialah mengadakan program seperti tazkirah pagi atau perhimpunan mingguan yang menyelitkan pengajaran daripada hadis. Selain itu, juga boleh memberi penghargaan atau pengiktirafan kepada pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan ajaran hadis. Selain itu juga, guru sendiri perlu menjadi contoh dalam mengamalkan hadis dalam kehidupan seharian supaya pelajar dapat mencontohinya. Baiklah, selesai untuk soalan pertama. Soalan yang kedua ialah, bagaimana kita dapat mengenal pasti sesuatu hadis itu adalah hadis maudhu' jika kita tidak mempunyai akses kepada aplikasi digital? Ini merupakan salah satu soalan yang penting. Jika tiada akses kepada aplikasi digital, kita boleh merujuk kepada kitab-kitab hadis muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Selain itu, boleh juga bertanyakan kepada guru agama atau ulama yang diiktiraf untuk mendapatkan pengesahan atas status hadis. Antara cara lain adalah dengan mengelakkan daripada mempercayai atau menyebarkan hadis yang tidak diketahui sumbernya, terutama dari media sosial. Dan langkah yang terakhir adalah berpegang pada prinsip bahawa jika sesuatu hadis itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau akhlak Islam, maka ia perlu diselidiki dan dengan lebih teliti.